Selamat berhujung minggu. Korang steady lah. Hari Ahad bangun pagi. Tahniah kawan-kawan. Morning person. Korang memang steady. Di kala masih ramai yang tangan dalam seluar tak berguna, tapi korang steady. Korang bangun awal. Waalaikumsalam. Okay, bagi tepukan untuk diri sendiri. So, apa aktiviti pagi ni? Teruskan menjadi morning person. Bangun subuh berjemaah di masjid, di Menesah. Lepas tu terus mulakan hidup. Tidur malam je. 6.30 dah nyak bicep steady. Memang bicep awak menyesal duduk dalam tubuh badan awak tu. Kalau dalam tubuh badan Rosli, dia selesa. Bangun awal pukul 5, lepas tu tidur balik. Okey je, tapi rugilah dik. Cari aktiviti banyak boleh buat tu. Seperti membaca buku, membaca ensiklopedia, membaca Quran, tadabbur Quran, mengemas laman rumah. Kenapa blog tontonan live? Siapa blog? Saya ke? Mana ada blog? Saya hanya blog orang tak elok je, yang menawarkan servis kali sub RM30 di bawah basement. Kalau yang mana kena blok tu, dia terblok tu tak sengaja. Ya, silakan dik. Apa saya boleh bantu awak dik? Salam pengenalan semua. Saya Azri Walter. Lahir pada tahun 2000. Bukit Bintang Boys School. Sekolah Sukan Bandar Penawar, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kampung Lindungan. Saya pernah duduk arah Damansara jap zaman main bola Selangor. Berkawan dengan rakan-rakan Lembah Subang, Taman Medan. Nanti 13 September ada program belia jemput datang. Sale agak drop Hakim. Hakim data ada game. Semalam saya sarapan pagi bersama rakan-rakan. Sama macam awak lah Hakim, ada rakan kita yang jualan drop. Lepas tu saya tanya dia, kenapa drop? Dia kata sebab cuaca makin panas sebab banyak data center. Dan dia dah salahkan benda-benda halus. Tu masalah dia bila meniaga amatur. Ramai usahawan amatur ni, dia manage meniaga pakai perasaan. Dia data tak ada. Dia tak ada kiraan satu bulan berapa juta manusia tahu tentang kewujudan bisnes dia. Dia juga tidak ada data dalam jutaan manusia yang tahu pasal bisnes dia, berapa ramai yang masuk ke dalam sama ada laman sesawang ataupun WhatsApp dia ataupun singgah kedai dia. Dia tak ada measurement. Setuju kawan-kawan semua? Siapa tak ada, baik mengaku. Dia macam ni. Walaupun perniagaan kita kecil, kita tetap kena uruskan perniagaan tu profesional, faham? Kalau faham tak faham ramai-ramai? Kalau kau meniaga asal boleh, memang sampai kiamat lah. Lepas tu, ramai orang dia tak habis-habis nyanyi, dia kata apa? Tak payahlah belajar berniaga. Tak, semua benda kena belajar. Nak jadi bapa kena belajar. Nak jadi suami kena belajar. Nak buat bisnes kena belajar. Nak gunakan media sosial dengan cara betul kena belajar. Masuk tempat kerja baru kena belajar. Semua benda kena belajar. Saya suat suruh pagi tadi. Bagus dik. Tanya adik. Saya bagi tepuk untuk awak dik. Alhamdulillah. Allah pilih. Pendapat tua dessert. Dapat sambutan next apa perlu saya buat? Next apa perlu buat berbalik kepada Tuan. Badrul bukan nama sebenar. Sebab dia, semua kita punya plan, roadmap ni, dia berbalik kepada matlamat individu. Dia tak boleh pakai cita-cita sejagat. Saya explain. Dulu, saya pernah ditanya oleh seorang Kak Rohani binti Abdul Razak. Dia meniaga kek daripada rumah tuan. So dia meniaga daripada rumah, dia seronok. Sambil-sambil buat kek, dia boleh buai anak dia guna kaki. Sambil-sambil buat kek daripada rumah, bila suami dia balik, dia boleh bancuh sirap selasih. Dia seronok. Namun,
bila dia pergi acara-acara majlis perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara, ramai orang suruh dia buka kedai. Lepas tu dia tanya saya, Encik, perlukah saya membuka kedai kek? Kerana ramai ahli keluarga saya menyarankan untuk saya membuka kedai. saya tanya dia, Kak, akak nak apa dalam hidup ni? Akak nak ke buka kedai? Akak seronok tak yang macam sekarang? Saya seronok, Encik. Boleh menguruskan keluarga, boleh menguruskan anak, dan boleh bersama suami saya. Kalau macam tu dah okey lah, Kak. Yang akak pergi ikut kawan-kawan akak buat apa? Sebab kawan-kawan akak tu, kalau akak tanya dia orang pun tak pernah buka kedai. Akak faham? So, Badrul bin Abdul Raub, tuan faham apa maksud saya? Next, apa tuan kena buat adalah berbalik kepada tuan nak apa. Sebab ada orang, cita-cita dia berniaga adalah supaya income dia sama macam kerja dulu. Setuju kawan-kawan? Ada orang cita-cita macam tu. Cukuplah dengan apa adanya. Asalkan saya boleh tengok anak-anak saya membesar. Dapat meninggalkan sesuatu untuk ahli keluarga saya. Ada orang memang macam tu. Tujuan dia berniaga adalah untuk miskin macam dulu. Ada orang tujuan dia berniaga adalah untuk dia bina legacy. So, apa awak nak kena buat next, dia berbalik kepada awak. Awak sebagai individu, apa awak nak capai dalam hidup ni. So, dekat situlah akan jalan dan muncul apa plan seterusnya. Kenapa saya bangun mengantuk je? Mandi rep. Kalau mandi biasa tak load, awak mandi junub ataupun awak samakkan badan, sekali air tanah, 7 air mutlak. Mandi. Carilah mana-mana tanah kubur ke apa. Lepas tu awak terus keluar. Tak, serius. Serius. Kalau kau ikutkan mata, memang penyudahnya tidur lah. Rugi tidur banyak-banyak. Sebab ada ramai orang yang dah mati, kalau diberi peluang, dia nak bangun balik, dia nak kurangkan tidur. Setuju kan kawan? Benda ni dalam Quran banyak diceritakan tuan. Orang yang telah mati, minta kepada Tuhan nak hidup balik. Sebab menyesal banyak benda tak repair. Faham? So malam je tidur. Siang ni bertebaranlah di muka bumi mencari kurniaan Tuhan. Buatlah perkara-perkara yang bermanfaat. Tengah down serabut, meniaga online di rumah sambil jaga ayah. Keluar kejap Daniel. Ayah awak suap pakai bubur ke apa? Suap-suapkan dia makan, bubur berlambuk apa semua. Lap-lapkan bibir dia, tinggalkan kejap. Keluar, pergi walk dalam 40 minit. Ataupun jogging. Sebab bila kita bergerak, Daniel, otak kita ni dia keluarkan satu hormon nama dia endorfin. Endorfin ni buat kita, mood kita positif. Kita rasa happy. Kadang-kadang mungkin awak lama terberosok duduk setempat tu. Okey? Pergi sarung kasut Carlton awak tu atau pala jazz apa yang ada lah. Jangan jadi macam Azim. Azim punya perangai, saya rasa saya nak mula jogging tapi tunggu ujung bulan lah sebab nak beli kasut dulu. Matilah kalau asyik kena tunggu perkara baru boleh buat. Start lah apa ada kalau awak ada slipper, pakai slipper jalan lah dulu. Faham? Saya nak pergi gym lah bulan depan tapi kalau nak daftar membership kena bayar deposit sekali. Angkat je lah apa-apa yang ada kat rumah. Saya nak buka kedai, saya takut sebab kawan 2-3 orang bungkus sebab buka kedai. Kalau takut tak payah. Dia memang macam tu Badrul. Semua benda-benda yang ada unsur risiko ni, dia akan mengundang ketukatan. Ketukatan awak tahu? Dia kalau takut ni macam, tu takut. Kalau ketukatan dia, okay, faham? Itu beza dia. So, tapi Badrul, cuba awak fikir. Semua orang berjaya dalam muka bumi ni, yang berjaya mencipta sesuatu yang besar, bukankah mereka ni orang-orang yang berani ambil risiko? Cuba kau tengok orang di sekeliling kau. Kau tengok kehidupan dia. Kalau dia hidup dia biasa, percaya tak? Orang-orang itu adalah orang yang paling kurang ambil risiko dalam hidup. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai-ramai? Ini fitrah alam. Lagi banyak risiko awak berani ambil, lagi besar peluang awak untuk berjaya. Lagi kurang risiko awak berani ambil, lagi biasalah hidup awak. That's how the world works. Kemudian kita belajar pula pengurusan risiko. Contoh, kalau awak tutup kedai, paling teruk pun awak mampus ke Badrul, kepala mana? Kau mampus ke apa? Kau buka kedai. Sebab kau tak tahu ni berjaya ke tak, tak ada siapa tahu. Single lah kau buka.
Kemudian kedai kau lingkup. Kau mampus tak? Tak mampus. Kau masih hidup macam biasa. So what? Nampak tak? Lebih baik, dia macam ni. Konsep dia buat menyesal, tak buat menyesal. Lebih baik menyesal sebab buat. Sebab menyesal sebab buat, dia datang dengan pelajaran. You understand? Bagus. Salam perkenalan. Terima kasih yang baru follow rakan-rakan. Daripada mana tu? Saya Azri Walter. Orang Kampung Lindungan. Kalau singgah Kampung Lindungan, saya selalu ada dekat arena tu. Belah atas tu ada kedai Rahmat. Rahmat ni budak dari Sementari. Rahmat dulu kerja dengan saya, Walter. Lebih kurang 3 tahun. Rahmat pernah kerja kat UKM Bangi, Kajang dan Seksyen 26 Shah Alam. Kemudian Rahmat membuka perniagaan sendiri di arena selera lindungan. Dan Alhamdulillah Rahmat telah mendirikan rumah tangga dan ada 3 orang anak dengan perniagaan sendiri. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tukar lokasi bila buka kedai. Wife ajak pindah PD. Wife jangan ikut sangat tuan. Sebab wanita ni dipandu oleh emosi. Abang, jomlah kita pindah di sana, bang. Sebab saya masih teringat lagi peristiwa ketika arwah mak masih ada dulu. Jangan ikut tuan. Itu ada sebab kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan lelaki sebagai pemimpin. Setuju kawan-kawan semua? Ada sebab. Kerana wanita, dia cenderung dipandu oleh emosi. Awak jangan ikut terus. Jadi awak kena pertimbangan dulu. Okay? Tak percaya kau tengok berapa ramai mak-mak yang kepala bana ni, dia dulu sekolah bodoh. Disebabkan dia bangang, dia paksa anak dia jadi doktor. Sebab sebelum habis hayat mak teringin melihat kamu menjadi doktor. Tapi saya tak nak, mak. Saya nak jadi accountant. Saya nak jadi chartered accountant. Tak payahlah jadi accountant kira duit orang kaya. Mak teringin melihat kamu bekerja di klinik kesihatan berlimau. So, budak ni tadi kepala otak dia, hidup dia adalah cuba mencapai cita-cita mak dia. Pakai perasaan lah. Itu masalah wanita-wanita yang tidak pandai mengurus emosi. Dia kalau teringin ni, teringin lauk tak apa tuan. Bihun sup, teringin makan kuih, tu kes lain. Tapi kalau teringin sampai kehidupan orang, tak patut lah. Okey, akak-akak semua, Kak Rohani, cuba cek balik kak. Selamat pagi kepada yang baru masuk. Yang mana belum follow, ketik button follow dulu. Alhamdulillah setiap hari saya dapat kawan-kawan baru. Terima kasih sudi berkawan rakan-rakan. Salam perkenalan. Saya adalah sikit pengalaman dalam hidup. Pengalaman saya yang paling mahal adalah keluar daripada kemiskinan. Seterusnya saya ada pengalaman jadi atlet negara. Kalau korang ada anak-anak korang minat jadi atlet kan, saya bolehlah share apa benda-benda yang kena buat, elak buat. Sebab kat Malaysia ni, yang sedihnya sisi gelap atlet. Lepas habis pingat-pingat apa semua, penyudahnya kerja malih pembenaran potong pokok dengan perjawatan kumpulan sokongan. Waktu potong pokok, tutup muka, takut orang perasan. Abang, bukankah abang dulu penerima kasut emas masa MSSM? Betul kawan-kawan. Sisi gelap dunia atlet di Malaysia. Hanya minoriti sahaja yang bersara dalam keadaan kaya. Contoh, Datuk Azizul Hasni tu, confirm. Dia bersara esok, orang siap buat gambar dia. Orang buat patung dia tau. Tapi yang mana yang ngam-ngam batu belajar pun tak apa elok. Lepas tu tak nak belajar benda baru. Penyudahnya beratlah. Mulakan bisnes dengan buat loan. Setuju sesuai tak tuan? Dia tak ada istilah salah Puan Rohani binti Abdul Rauf. Memulakan perniagaan dengan pinjaman ni, dia tak ada istilah salah. Cuma untuk orang-orang yang macam saya, yang ada pengalaman ataupun orang lain, dia akan syorkan mulakan perniagaan pertama tanpa pinjaman. Sebab dunia bisnes sekarang ni dia hyper kompetitif. Apa sahaja yang puan jual, sebenarnya dah ada 113,000 orang yang sama jual benda yang sama macam puan. Jadi kecenderungan untuk bisnes puan melingkup dalam tempoh 3 tahun pertama lah sangat tinggi. So now imagine puan ada loan 150,000. Sebulan bayar 1,000. Esok meniaga dah tak ada, bank takkan cakap
kalau bisnes dah tutup tak bayar-bayar loan. Betul tak kawan-kawan? Bank tak peduli. Bisnes puan dah tak ada. So puan tetap kena. Itu yang founder-founder menangis tu. Inilah kes dia puan kepala bandar. Tak belajar lagi ke kepala otak? Betul. Kau tak tengok founder-founder buat podcast? Dulu saya seorang yang berjaya. Sekarang hari pinjaman saya adalah 10 juta. Saya kembali kepada Tuhan dan berdoa. Saya kaya ke masjid. Itu bodoh. Kau tak tengok ke apa jadi kat diorang semua? Kau tak belajar lagi? Kau tak belajar. Itu tujuan diorang buat podcast apa video supaya kau tak jadi bodoh. Kan dah kena. Faham? So, tapi pergi mampus sama korang lah. Dan naik bersoya Bibi bagi tahu. Naik bersoya Bibi. Kalau kau nak grow bisnes tu lain cerita. Tu lain cerita. Kalau nak grow bisnes, in fact nak grow bisnes pun kita kena tengok banyak perkara. Kalau tak penyudahnya, bisnes tu boleh pergi lagi. Tapi sebab tak mampu nak bayar hutang bank tu. Itu yang terapur. Okey? Kak, ucap terima kasih sikit kak. Saya selamatkan kakak daripada neraka dunia ni. Akak buat je apa yang boleh dulu. Naikkan sale apa yang boleh dulu. Patutlah saya pindah PD sekarang dah 1 lebih niaga pasar malak dalam Konstantin K 1 hari. Bat, kau ni banyak pening lah Bat. Last saya jawab Bat Awak peruntukan dah banyak hari ni. Kau pindah je lah PD. Tak okey kau patah balik. Bukan mampus. Kepala bana betul. Faham Bat? Kau kemas-kemas barang sekarang. Pindah terus PD. Paling teruk pun tak jadi je. Boleh patah balik apa? Bukan mampus. Pergi. Hidup banyak sekali Bat. Pergi. Jangan pening-pening lagi. Faham? Simple. Betul. Itu kelebihan saya. Saya boleh tolong orang firm buat decision. Itu kelebihan saya. Baik bang, petang saya pindah. Baru Bat. All the best. Selamat maju jaya. Bat, dah 2 soalan awak dapat. Sebagai timbal balik, tekan link kat profile tu. Awak beli saya punya playbook business. Dalam tu nanti saya ada ajar. Macam mana nak buat bisnes, kita ada data Bat. Dia bukan ikut perasaan. Esok kalau awak punya cawangan baru tu, ada problem-problem tidak, awak boleh trace. Apa punca dia. Kalau tak habis-habis pakai ekonomi. Bila sale tak okey je, Ekonomi tak okey lah sekarang. bila ekonomi pernah okey? Kau nak tunggu ekonomi okey bila? Faham tak? Ni saya serius kawan. Saya nak bantu sebenarnya. Saya tengok ramai orang yang berniaga. Dia berniaga pakai perasaan. Dia data dia tak ada. Dia tak tahu macam mana nak manage benda tu. So tekan link kat profile tu. Playbook bisnes pertama. Dalam tu saya ada bagi detail. Ekonomi sekarang berat. Mana pernah ringan. Sejak tahun 1971, bila duit tidak lagi disandarkan kepada emas, mana ada pernah ringan. Inilah ekonomi pusing-pusing cycle yang sama. Setuju kawan-kawan semua? Bila duit banyak dalam pasaran, mula-mula bank cipta duit baru. Disebabkan ada orang pinjam, ada kerajaan pinjam. Cipta deposit baru masuk dalam pasaran. So bila duit banyak, nilai duit susut. Macam mana nak bagi nilai duit kembali kuat, bank akan naikkan kadar faedah. Jadi orang dah start susah buat loan. Yang mana loan dulu, bayaran dah lain. So ekonomi akan slow. Lepas tu sampai satu tahap, dah reda. Lepas tu buat balik cycle macam tadi tu. Benda macam tu je berpusing. Mana pernah okey. Okey Bat, selamat maju jaya Bat. Semoga terus sukses. Tak usah lah bang, Elon Musk kata 2037 tak ada orang miskin. Kepala otak kau. Rapat kau ni dik. Mana ada seorang manusia dalam muka bumi ni boleh menentukan rezeki orang lain. Kau dah start sembah Elon Musk ke apa? Kembali kepada Tuhan dik. Mengucap 2 kalimah syahadah. Astaghfirullahalazim Tuhan. Mengucap dik. Oh dah start sembah Elon Musk tu. Elon Musk punya prediction tu 20-30 tak ada orang miskin. Itu prediction. Kalau waktu tu still ada orang miskin, sekurang-kurangnya Elon Musk atas apa saja kesilapan prediction dia tetap kaya. Engkau Kau faham tak? Elon Musk kepala bana tu, dia pun dijangkakan tahun 2037 tak ada orang miskin bla bla. Kalaulah salah dia punya jangkaan tu, dia tetap trillionaire. Do you understand? Dia tetap trillionaire. Tapi
Kenaikan gaji tahunan masih RM96. Betul tak kawan-kawan? Yes. Yang kau pergi ikut Elon Musk ke mana buat apa? Faham? Okey. Pergi mandi, cedok ke apa yang patut boleh buat, sekurangnya ada faedah sikit. Dah naik 115, Alhamdulillah. Buat bisnes freelance apa patut ia buat untuk marketing? Bagi tahu ramai orang lagi tuan. Bila-bila masa sale kita slow, itu adalah petanda kemungkinan besar 34 juta rakyat Malaysia belum tahu bisnes kita wujud tuan. Make sense tak apa saya cakap? Itu saya cakap data. Tekan link kat profile tuan. Playbook bisnes. Dalam tu semua pasal strategi pengurusan data. Macam mana kita nak manage bisnes ni tak pakai perasaan. Saya baru nak cedok, ada apa pesanan tak? Hati-hati bawa motor dik. Lepas tu jangan pakai slipper. Kaki nak pakai lama tu. Tak pernah kena mungkin okey lah. Pakai kasut. Kau kena, walaupun kau cedok, kau kena anggap itu adalah kerjaya yang profesional. Safety first. Pakai kasut. Faham? Apa-apa tengah bawa batu terbang tak ada makan kuku. Kasut pakai. Lepas tu jaga keselamatan. Ketiga, sambil-sambil kau bawa motor tu, otak kau kena berjalan. Sekarang ni, aku kena guna masa dan tenaga aku untuk dapat hasil. Okay, sambil-sambil awak berpelesiran dalam muka bumi ni, awak kena tengok macam mana aku nak keluar daripada cycle guna masa dan tenaga ni. Apakah masalah-masalah manusia yang wujud di kawasan ni yang aku rasa aku boleh tap supaya aku boleh keluar daripada sini, aku boleh bina bisnes aku sendiri. Jadi baru kau jadi Grab rider yang ada vision. Sebab kalau kau tak mula fikir pasal tu, cuba kau fikir. 15 tahun daripada sekarang, kau akan terus terperangkap dalam cycle jadi rider Grab. Dan the only skill yang kau ada lepas 15 tahun ialah memulas throttle minyak sambil berdiri. Kau tak ada skill lain. Faham? Okay? Selamat maju jaya, dik. Sambil-sambil kau cedok tu, kau kena fikir. Bila kau fikir, kau akan jumpa. Saya pakai slipper. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pakai kasut, dik. Tak kisahlah kalau... Tapi kalau hujan macam mana? Hujan basah lah, bukan mampus pun. Pakai kasut. Bagus. Guys, tengok kan. Adik-adik tu dia boleh jinak dengan cakap saya. Alhamdulillah. Itu kelebihan Allah bagilah. Adik-adik ni ramai yang dia jinak, dia boleh dengar cakap saya. Sebab saya bukan ajak benda bangang. Pakai kasut bagus tu. Keselamatan. Thank you, Pak. Esok saya cari peluang pemasaran Zabedah. Zabedah kepala otak, Pak. Pak Edah. Jual beli kereta okey tak? Okey kalau ada orang beli. Dia kereta ke, karipap ke, mengurus peranakan ke, sengkak rahim ke, semua okey tuan. Dia okey kalau ada orang beli je. Dia yang jadi nyilu tu, bila apa yang kita buat tak ada orang beli. Itu je yang nyilu dia. Faham tak? Itu yang petak muka tu. So macam mana nak ada orang beli? Kita kena agresif bagi tahu orang. Okey? Semualah apa-apa yang korang buat dalam hidup. Korang ingat pesan saya ni? Bila-bila masa jualan kurang, maksudnya jangan fikir pasal benda lain. Terima kasih Puan Syasha binti Abdul Raub OEM. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Wow, betul orang berniaga bagi gift-gift. Terima kasih Puan. Siapa-siapa yang nak buat produk-produk. Okey, ada soalan lagi? Rakan-rakan? Salam perkenalan yang mana baru follow. Yang mana belum dapat video, belum pernah tengok satu video free yang saya buat, isi borang warna biru yang saya letak ni. Dalam video percuma tu saya explain kenapa rajin sahaja tak cukup di zaman moden. Dalam tu saya ajar macam mana nak rajin di tempat yang betul. Gift apa paling gempak pernah dapat yang Lion, lepas tu yang TikTok yang joget-joget tu. Itu je lah. Waalaikumsalam. Hari ni saya nak keluar berjalan tapi tak tahu ke mana. Astaghfirullahaladzim.
Dik, awak jalan tuju ke depan je, Dik. Sampai Teluk Ramunia, awak sentuh pokok getah, lepas tu awak patah balik. Itu pun pening kena fikir. Macam mana kau nak beat Elon Musk? Bila nak naikkan roket pergi planet Pluto? Nak jalan pergi mana pun pening. Jalan terus je, Dik. Terus je. Mula jual SIM telco, bagi tunjuk ajar nak mula. SIM telco ni bukan ada leader ke? Tanyalah leader awak, yang awak ikut di bawah siapa tu, tanya dia lah. Kalau saya ajar awak dapat income, leader awak dapat overriding, saya apa tak dapat? Leader awak tak best ke apa? Leader awak tak best. Sekarang pergi kerja. Baik Tuan Abdullah Jalal. Okay, ada. Tak nak buat saya macam KA ke masih ramai support. Allahu Akbar. Saya tak macam KA Tuan. Macam KA, dia 34 juta rakyat Malaysia semua suka dia. Sebab KA ni seorang yang baik. Bibir warna merah, spek ngam-ngam mata, baju masuk. Seorang yang jinak. Belajar tinggi, masih single, belum membina keluarga. Ramai wanita-wanita yang ingin menikahi dia dengan harapan bila beli sambal, dapat menjadi jodoh. Mak-mak, makcik-makcik pun impian nak jadi menantu supaya dapat menantu multimilioner. So itu KA memang saya respect lah. Macam saya Tuan, susah. Saya kalau contoh jual sambal, yang tak suka ramai Tuan. Macam KA, orang berguna suka dia, yang tak berguna pun suka dia. Betul tak? Macam saya, terima kasih Puan Syasha. Macam saya, selalunya orang-orang yang berguna suka saya. Yang tak berguna, memang tak suka saya. Sebab saya ajak kepada perubahan. Pembinaan membangunkan hidup. Jadi saya tak semua orang suka Tuan. Jadi tak sesuai. Lepas tu kalau saya buat cabutan bertuah pun, mungkin saya akan bawa pergi Teluk Intan je. Lawatan ke Menara Condong. Itu pun kita datang asing tu. Datang asing, jumpa dekat Bidor. Lepas tu singgahlah mana warung apa tepi-tepi tu, makan-makan, minum-minum. Terus perjalanan ke Menara Condong Teluk Intan. Itu je lah. Tak ada apa kelebihan. Waalaikumsalam. Tips terus sentiasa dapat motivate untuk apa saja kita nak. Dia subjektif tu, Dik. Dia banyak-banyak faktor lah. Kalau awak, dia satu benda yang ramai orang tak perasan. Kenapa seseorang tu dia mudah hilang motivasi untuk buat sesuatu. Pertama, dia tentang identiti, Dik. Saya ramai dulu kawan-kawan yang ingin nak kaya. Cancel. Cancel, tak jadi. Dah potong dah gambar-gambar kereta, gambar Kaabah, beli kad Manila Pustaka Rawang, dah gam-gam letak dinding. Okey? Lepas tu, tak lama lepas tu cancel. Sebab apa? Sebab apa berlaku macam tu? Pertama, dia benda ni, mengubah hidup ni dia adalah gabungan banyak perkara, Dik. Sebab kalau awak nak berubah dan awak masih lepak dan bergaul dengan orang-orang yang hidup dia masih stagnan, lambat laun awak akan ditarik kembali kepada situ. Okay, identiti kita tu. So, kita tanam dalam minda kita ni, dalam otak kita percaya bahawa cara nak survive dalam hidup ni adalah kena ada kerjaya terjamin dan selamat. Tengok macam Bat tadi, Sulaiman, Saipul, semua pasal takut. Adakah dia sebab dia penakut ataupun dia telah ditakut-takutkan? Memang macam tu. So, apa-apa yang tidak ada unsur selamat, terjamin, so, identiti kita ni automatik dia nak protect kita. So, kesan dia, kadang-kadang awak kurang bermotivasi, tak ada semangat, susah konsisten. Faham? Jadi, awak kena reprogram awak punya identiti. Dia takes time sikit lah. Ambil staff baru yang pension. Maksudnya, program belia bila? 13 September. Jadi Bob T20 trade. Suka hati korang lah. Tak kisah, saya tak peduli apa pun korang buat. Pastikan perkara-perkara elok. 13.9 betul. Pilihlah apa-apa jalan yang korang rasa sesuai dengan diri korang. Yang penting, tidak mengundang murka Tuhan. Tak langgar undang-undang negara. Bisnes apa yang bagus dan simple kalau ada modal yang besar? Bagus dan simple.
ke bagus dan senang. Tuan, tekan link kat profile tu tuan, saya ada buat satu playbook business. Dalam tu boleh dapat banyak idea tentang offline, online. Dan macam mana nak mulakan sesuatu tu, tak payah keluar 30,000, 100,000 pun. Start dengan apa yang ada. Itu berdasarkan real life experience saya tulis. Cara join 13/9. Okey, kejap 13 hari bulan 9 ni, dia program matlamat dia adalah untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan strategi kepada golongan belia, khususnya yang tinggal di Kampung Lindungan, Desa Mentari, Taman Medan ataupun belia-belia yang tinggal di Petaling Jaya. Okey, matlamat utama dia. Namun saya juga tidak menghalang orang yang daripada Macap ataupun Teluk Ramunia untuk datang, sebab kita tak adalah nanti kat depan pintu tu check IC, kita tak adalah. Sebab ni program free tuan. Program free. Saya cuma cuba, sebab kita kan tak tahu bila kita mati. Betul tak kawan-kawan semua? Kita semua bila kita bangun daripada tidur, kita semua cuba macam mana nak gunakan masa yang kita ada ni untuk dapat pahala redha Tuhan. Jadi Allah bagi saya pengalaman, ilmu, dan ramai belia khususnya di Petaling Jaya mengalami masalah mendepani ekonomi moden. Sama ada lepasan SPM, diploma atau ijazah. Yang ada diploma dan ijazah masih ramai, belum berjaya dapat tempat dalam pasaran. So saya akan share dengan diorang high income skill zaman moden, strategi pengurusan keuangan, tentang bisnes, tentang cara berfikir, tentang banyak mekanisme yang menuju kepada ekonomi tuan. Sebab saya bukan YB yang masa nak mengundi bagi 150, lepas tu orang tu undi parti lain. Macam Azim, betul lah apa dia kata, orang bagi dia ambil je lah, tapi undi dia undi lain, betul tak? Resinya jangan ditolak, orang cakap. So saya tak boleh nak buat macam tu, modal pun tak ada. Jadi the best yang saya boleh bagi kepada tempat asal saya tu adalah kongsi ilmu lah. Ilmu pengalaman apa yang saya tahu. Sebab kalau seseorang tu boleh membina ekonomi lebih baik, banyak perkara baik boleh berlaku dalam hidup dia. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju, saya yakin semua orang faham kan. Kita ni bukanlah gila duit. Tetapi duit ni makin lama makin gila. Sebab kos hari hidup makin naik. Terutamanya sesiapa yang nak bina keluarga. Nak membesarkan budak sekarang ni. Contohlah kalau pendapatan isi rumah 5,000 pun ngam-ngam halkom je. Jadi macam mana nak tambah sumber pendapatan. Dan macam mana nak bawa keluar. Terutamanya golongan-golongan yang self-employed ni, yang bekerja sendiri, macam mana nak tunjuk dia jalan keluar daripada self-employed sampailah dia bina organisasi. Sebab kalau ramai orang berjaya bina perniagaan, maka secara tak langsung banyak juga peluang pekerjaan. Kawan-kawan setuju semua? Setuju? Sebab orang selalu cakap, kurang peluang pekerjaan, kurang, tapi nak buat apa? Jadi inilah antara gerakan dia tuan saya buat. Tapi mungkinlah kesan dia bukan hari ini. Mungkinlah 5 ke 10 tahun daripada sekarang. Kalau saya berjaya merangsang minda orang untuk buat satu plan hidup dia, sampailah satu ketika dia akan bina perniagaan, so dengan harapan, bolehlah buka peluang pekerjaan. Hujan lah? Apa macam? Waalaikumsalam, Dr. Zura. You tengok phone apa cakap. Selamat pagi. Ini doktor perubatan ke? Doktor falsafah atau doktor PhD? Macam hujan lah. Waalaikumsalam. Ada satu menteri suruh tanam sayur bang. Menteri rakyat panggil menteri lembut. Alamak. Tanam sayur. Macam mana dia dibawa? Bagus juga saranan tu. Cuma dia yang tanam sayur ni. Kalau orang tu duduk kampung okey lah. Ni kita cerita orang PJ, orang bandar. Ni rumah semua duduk atas langit. Tanam kebalaban apa? Tanam toge boleh lah. Itu pun dulu eksperimen sains tingkatan 2.
Beli kacang hijau, letak dalam tisu basah, potong botol mineral reverse osmosis, jadi toge. Itu je lah boleh buat. Nak daftar camp boleh di mana? Nanti puan tengok dekat TikTok saya tu ada video dia. Dalam video tu dia ada QR puan. Sebab TikTok ni dia maklumlah orang sana. Orang sana kau faham kan? Orang sana. Orang sana dia betul-betul tutup dia punya platform ni, tak bagi orang letak link, tak bagi. Tak bagi. Dia nak dia je. Semua orang nak berniaga duduk dekat aku. Siapa promote platform lain ban. Ini kaedah apa? Kau faham lah. Kau tahulah pola kepimpinan dia tu jenis apa, kau faham lah. Okay? Umur berapa boleh join bang? Belia dik, belia. Dia belia lah, maksudnya umur 18 sampai 30 kalau ikut definisi belia. Tapi saya pun tak boleh halang kalau orang tu yang jenis usang, bulu pubis dah start putih. Takkan saya nak halang. Kalau memang orang tu nak belajar, betul tak kawan? Betul tak? Ada orang tanya saya, bang boleh datang, saya belia. Saya tak boleh halang tuan. Ini acara kongsi ilmu. Dan dia percuma. Kalau rasa nak datang, datang je lah. Saya tak boleh nak halang. Tak ada pula saya cek bulu kening putih ke apa. Belia sampai 39 kan? Taklah, kalau ikut definisi baru, belia 18 sampai 30 tuan. Tapi macam saya cakap lah, kalau korang ada lapang, datang je lah. Datang je. Wanita ada tak? Ada Zim, laki wanita separuh masak. Saya tak peduli apa jantina dia. Kalau dia potong kepala takuk kat Thailand sekalipun, saya tak peduli. Saya konsep dia macam ni. Memberi manfaat ni kepada manusia di seluruh jagat raya tuan. Waimah apa, agama, bangsa. Yang penting dia warga negara je. Kalau Rohingya datang, tak boleh lah sebab dia minta menteri bagi dia rumah. Saya cakap kepala bana dia. Kalau dia nak menteri bagi dia rumah, kerajaan bagi dia rumah, dia kena langkah mayat 34 juta rakyat Malaysia dulu. Betul tak? Kita daripada kecil sampai besar bayar cukai negara ni, satu rumah pun tak dapat, banyak cantik. Kita separuh mampus, betul tak? Ada yang beli rumah sampai kena lelong rumah. Sampai muflis pun ada. Nak rumah punya pasal. Tiba-tiba awak cakap, awak pun datang naik tongkang, tiba-tiba awak cakap, tak boleh kerajaan bagi barang rumah. Sudah, tak apa, nanti saya ambil. Sudah, tak apa, nanti saya ambil.